Hensley, sila tutup mic sebab dia mengganggu sebenarnya. Sorry ya. Oke. Alright. Oke, salam sejahtera dan selamat petang. Oke, kita bertemu lagi untuk kelas yang kedua. Alright, untuk subjek pengajian untuk semester 1. So, welcoming to our new students. Alright, so sudah pun diintroduce lah semasa dalam grup lah kan. Okay, so kita jadikan ini sebagai satu platform untuk kita buat perkongsian lah kalau ada apa-apa perkara yang ingin kalau ada cikgu dekat sekolah dia, kalau dia dah mulakan topik ataupun sedang dalam pembelajaran, so we can share each other lah. Okay, sebab kita nak sama-sama nak berjaya kan. Jadi ya berkongsi itu tidak salah orang kata. Alright. Jadi kita akan memulakan. Okay, kita pun sudah sebenarnya kan kita sudah pun memperkenalkan lah beberapa topik-topik yang kebanyakan berasal daripada apa yang kita belajar semasa di tingkatan 4 dengan 5. Okay, jadi saya ada share juga sebenarnya notes yang ringkas, okay, after our kelas yang pertama. Okay, saya nak tengok dulu siapa yang Alvina, can you hear me? Takut nanti Yes, macam alright, thank you. Alright. Okay, okay. Kita sudah pun tahulah apa beberapa topik yang kebanyakannya macam yang saya cakap tadi dia berasal daripada semasa kita di tingkatan 4 dengan 5. So mostly dia daripada subjek sejarah. So anggaplah kita mempelajarinya semula. Okay, so kebanyakan memang kita sudah tahu, tapi kita terus review je lah. Okay, kita terus review bersama-sama. Okay, untuk mengetahui kebanyakan mengetahui apakah yang soalan yang biasanya ingin ditanyakan lah, ataupun apa yang selalu keluar dalam SPPM 2000 tahun ni 2026 kan. So SPPM 2026. Alright. Jadi kita akan terus masuk kepada kelas kita hari ini. So ini topik besar dia, topik besar ataupun kita panggil dia sebagai tema dia punya tema dia untuk semester kali ini, iaitu Malaysia negara berdaulat. Okay, macam yang saya cakap minggu lepas, kita akan mengenali negara kita yang macam mana. Kita kena menyemai perasaan mencintai negara kita lah. Apa yang membezakan antara Malaysia dengan negara-negara lain. Itu yang kita selalu orang akan fikirkan. Apa beza Malaysia dengan negara lain? Sebab orang selalu kan, kalau contoh kan, kalau kita kalau beza, kalau dari segi keselamatan, kalau aspek keselamatan, kenapa selalu Malaysia yang menjadi pilihan? Tidak heran kalau ada yang ingin menjadi warga negara Malaysia kan. Sebab kita sendiri tahu apa situasi antara Malaysia dengan negara-negara lain. Ada banyak dari segi aspek yang kita boleh lihat lah. Salah satu aspek yang yang kita boleh lihat ataupun yang ketara di sini adalah dari segi situasi politik, ekonomi, dan juga sosial lah, of course. Alright. Jadi untuk tema ni, dia akan berkaitan dengan apa yang kita tanyakan lah. Jadi kita akan pergi kepada satu-satu topik secara one by one. Untuk recording class kita akan bagi nanti selepas kita sudah tamat. If you already subscribe my YouTube channel, bila you subscribe my YouTube channel, you akan dapat rekaman kelas lah seperti biasa macam yang sudah saya uploadkan lah. Tapi lambatlah kan, barulah dapat dapat tengok kelas lepas kan. Tapi yang penting adalah kan, betul. Alright.
besar kali ini ataupun topik utama adalah Malaysia negara berdaulat. So dia akan dibahagikan kepada beberapa topik yang kecil. Okey. Untuk hari ini kita akan fokus kepada negara berdaulat dengan perlembagaan persekutuan. So macam yang you sudah tengoklah kan nota yang apa kan yang saya dah bagi dalam grup. So itu adalah apa yang kita akan belajar sepanjang semester ini. Okey, untuk yang lebih detail nanti mungkin saya akan tambahkan lagi atau akan sharekan lagi. Okey, kalau adalah selepas selepas sesi kelas kita di sinilah. Okey. Okey, negara berdaulat. So ini adalah topik kita pada hari ini. Saya tidak pasti sama apakah sudah memulakan for our topik. Okey, Alvina sampai mana topik yang Cikgu Yuda ajar? Ataupun belum lagi masuk apa-apa ataupun masih lagi menantikan kedatangan Cikgu? Dah start dah? Cikgu saya dah masuk kewarganegaraan. Wow. Bahagian kewarganegaraan. Too fast. Okay, so too fast. Alright, so maksudnya kan kiranya macam kita sudah tahu lah sedia kan. Contohnya kan konsep ciri apa kan negara, ciri konsep negara dan ciri-ciri negara tersebut. So kita dah tahulah sebenarnya kan. Okay, sebab apa kan kita sudah pun belajar sebenarnya daripada tingkatan 5 kalau tidak silap. Tapi kita nak tapi it's okay. Okay, it's too fast but it's okay for you lah. Alright. Jadi tidak ada masalah kalau kita review semula ke belakang untuk meningkatkan kita punya pemahaman lah. Sebab dia boleh tanya atau dia selalu keluar dalam dalam soalan objektif and untuk bahagian struktur. Okay, sebab dia boleh juga tanya dalam mana-mana soalan lah. Even kalau dalam essay pun dia akan tanya juga. So kiranya dia semua akan keluar dalam mana-mana bahagian lah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada dua. Okey, untuk topik negara berdaulat. Yang pertama adalah kita kita ingin menghuraikan konsep negara berdaulat. Kemudian kita menghuraikan ciri. Konsep dengan ciri itu macam yang kita dah tahu. Okey, dia berbeza lah. Okey, dia membawakan dua maksud yang berbeza. Konsep dengan ciri. Kalau konsep tu dia membawa maksud dia lah. Apa maksud negara berdaulat kan? Dan apakah ciri-ciri negara berdaulat yang ada pada sesebuah negara tersebut? Okay, itu kita anggap kita sudah review. Sebab yang macam yang cakap tadi kan kewarganegaraan. Okey, kalau kewarganegaraan dia ada cara-cara dia. Macam mana untuk kita hendak menjadi seseorang warga negara Malaysia. So tak apa, kita teruskan saja. So anggap je kita review semula daripada apa yang kita belajar sebelum ini. Okay, secara ringkasnya di sini. Sir. Yes. My friend is asking you to let her in. Can me what? Let her in the Gmeet. Okay, boleh. Alright, boleh. Okay. So kita sambung boleh? Okay, kita continue ya. Alright. Okey, konsep negara berdaulat, okey, simple, itu merujuk kepada sebuah negara yang berkuasa sepenuhnya ke atas wilayahnya dari segi pemerintahan, perundangan dan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Jadi, ada kata kunci di sini yang kita boleh ingatlah sebab kalau dalam bahagian B, dia biasanya bahagian B dia mostly banyak menguji kita dari segi konsep. Okey. Untuk kata kuncinya di sini, okay, konsep negara berdaulat, kita ingat sebuah negara yang berkuasa sepenuhnya. So, semualah. So, kita yang menguasai sepenuhnya tanpa melibatkan daripada mana-mana pihak. Okay, mana-mana pihak. Kita yang menentukan apa yang kita mahukan. Okay, untuk sesebuah tempat atau sebuah negara yang ingin atau yang kita telah duduki di sinilah. Okey, ada 3 aspek. Yang pertama adalah pemerintahan, perundangan dan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar atau tidak melibatkan pihak luar.
Okay, sebab kita yang tentukan kan. Sebab ini tempat ni kita yang punya. Jadi kita kejap ya. Sorry. Okay, already. Sorry. Okay, kita continue. Alright. Oh, Kirbashini. Alright. Okay. Kita continue. Sorry ya. Okay. So, ada tiga kata kunci yang kita ingat di sini. Kita cuba ingat. Pertama, sebuah negara yang berkuasa sepenuhnya. Okay. Yang kedua, pemerintahan, perundangan dan pentadbiran. Yang ketiga adalah tanpa campur tangan pihak luar. Okay. So, simple saja kan. Kita konsep ini dia very short. Okay, tapi membantu. Okay, ciri-ciri negara berdaulat. Okay, dia konsep dengan ciri ni dia berbeza ya. So, dia tidak sama dari segi konteks. Macam yang saya cakap, kalau konsep dia merujuk pada apa yang maksud. Okay, kalau ciri-ciri itu adalah sebahagian atau bahagian-bahagian mana yang membuktikan jika apa yang kita tinggal sekarang ini, negara yang kita tinggal sekarang ini adalah sebuah negara berdaulat. Okay, walaupun tema kita ni dia adalah merujuk kepada konteks Malaysia, tetapi okay, untuk topik yang begini kita boleh comparekan dengan negara-negara lain ataupun kita kena tahu juga okay, di negara-negara lain apakah dia sama seperti negara Malaysia. Dan untuk yang itu kan, okay, macam yang saya cakap tadi, dia sebenarnya kita akan pergi kepada semester 3 lah. So it's more to semester 3. Okay, semester 3 di mana di semester 3 nanti kita akan banyak mengetahui tentang ataupun tema dia adalah Malaysia dan negara luar. So untuk yang tema semester 1 ni hanya berkonsepkan ataupun hanya menumpukan kepada negara Malaysia sahaja. Okey. Jadi maksudnya di sini ini adalah apa yang Malaysia adalah, okey, yang menjadikan ataupun membuktikan bahawa Malaysia ni adalah sebuah negara yang berdaulat. Okey, pertama adalah negara jika dia adalah negara berdaulat, dia akan memiliki sempadan ataupun memiliki persempadanan. Sempadan tu maksudnya adalah pembahagian kawasan lah. Kawasan yang yang telah diiktiraf. Di mana sempadan ini dia jelas dan tetaplah. Dia tidak akan berubah-ubah. Selain dari sempadan ini juga dia iktiraf oleh negara-negara lain, serta daripada PBB. Maksud dia adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Setiap dalam negara kita ada beberapa buah negeri kan. Dalam beberapa buah negeri ada daerahnya. Dalam daerahnya ada daerah kecil. Dalam daerah kecil ada kampung, kan? So dia akan makin mengecil. Itu itu menjadi sebahagian daripada konsep persempadanan. Konsep persempadanan. Persempadanan ini juga kita boleh dapat tahu kalau bila kita masuk dalam satu kawasan tersebut kan, ataupun bila kita melalui satu kawasan yang ingin dituju, biasanya akan ditandahkan. Ditandakan biasanya orang guna batu jalan lah. Batu jalan yang dia ada tertera berapa kilometer yang akan kita sampai. Maksudnya di sini kita sudah memasuki ke dalam kawasan baru. Di peta Malaysia kita tahu ada dia punya pembahagian dia lah kan. Yang kita panggil dia sebagai sempadan. Sempadan yang sudah ditandakan lah, yang menunjukkan kita sudah masuk ke dalam kawasan-kawasan apa. Apa yang dimaksudkan persempadanan ini, dia apa yang kita kena tahu. Kalau persempadanan ini dia punya ciri-ciri dia macam mana kan? Persempadanan atau sempadan dia akan merangkumi wilayah darat, perairan dan ruang udara. Maksudnya kan, kalau salah satu daripada tiga ni, kalau bila kita melalui di kawasan perairan, kita akan nampak satu tanda yang jelas bahawa kita sudah memasuki ke tempat yang baru daripada kawasan yang kawasan asal kita lah. Itu contoh dia. Kalau di daratan macam mana? Kalau melalui ruang udara juga macam mana?
Yang kedua adalah mempunyai sistem pemerintahan. Okey. Di Malaysia kita ada struktur kerajaan yang sistematik untuk mentadbir urusan dalam negeri dan luar negeri. Okey. Pemimpin negara macam mana dipilih? Bagaimana dipilih? Okey. Melalui satu mekanisme yang dipanggil sebagai kalau kita memilih seseorang pemimpin, tidak kisahlah sama ada di bahagian daerah ke ataupun di bahagian negeri, kita selalu setiap 5 tahun kita akan guna mekanisme yang disebut sebagai apa? Siapa tahu? Cuba cek, letakkan dalam chat box. Selalu kalau kita buat pemilihan pemimpin, kita akan guna pilihan raya. Okey, menggunakan pilihan raya. Okey, kenapa pilihan raya? Sebab itu adalah sebab dia adil. Adil dan semua orang berhak untuk memilih. Asalkan memenuhi ciri-ciri dia lah ataupun memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pengundi. Bila memenuhi syarat untuk menjadi seorang pengundi, dia akan dikira. Okey, dikira sebagai satu undi untuk memilih siapa yang kita mahu pilihkan. Okey, macam yang kita tahu juga, calon yang memiliki undian yang tertinggi, maka itulah yang akan dipilih sebagai pemimpin yang akan membawa kepada kemajuan dari segi pelbagai aspek. Walaupun pemimpin itu mungkin kita tak sukalah, kita tidak suka kan. Jadi apa boleh buatlah kan, sudah menjadi pilihan, so kita kena terimalah dengan hati yang terbuka. Macam itulah. Okey. Okey, jadi tidak ada yang jenis yang shortcut lah dalam negara kita. Ya, mungkin ya kita tahu situasi macam mana kan, tapi saya tak nak cakap lah. Kita sendiri yang sudah tahulah. Okey, bagaimana dengan situasi politik, politik keadaan semasa kan. Okey. Tapi itulah, untuk setakat ini kan kita tidaklah begitu teruk kalau kita compare dengan negara-negara lain. Kalau negara lain tu dia sampai mencetuskan yang lebih besar. Yang lebih besar tu maksudnya tu dia tak elok lah begitu kan. Sebab pemilihan untuk memilih secara adil kan, dia sepatutnya kita tahu kalau pemilihan calon-calon yang sudah ditentukan oleh Suruhanjaya kan, sudah ditapis sebenarnya. Okey, dan kita mengharapkan calon-calon tersebut sama ada dia dipilih ataupun tidak dipilih, hendaklah terus memikirkan apa lagi sebenarnya yang ingin membawa kepada kemajuan untuk negara kita. Walaupun tidak menjadi sebahagian daripada struktur kerajaan, tapi masih boleh membantu. Sebab mereka akan bermatlamat untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Okey. Jadi kita memang akuilah kita menggunakan sistem atau mekanisme pilihan raya, dan itu memenuhi demokrasi berparlimen. Memenuhi demokrasi berparlimen, kita memilih secara adil dan saksama. Okey. Itu adalah sebahagian daripada sistem pemerintahannya lah. Ya, sistem pemerintahan ini macam pilihan raya kan, akan memastikan kecekapan dan berdaya saing dengan perubahan semasa. Di negara kita memiliki macam saya sebutkan, dia memiliki struktur kerajaan yang sistematik untuk mentadbir urusan dalam negeri dan luar negeri. Jadi dia tidak akan berfokus kepada salah satu, tapi kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya adalah mempunyai sistem perundangan. Okay, setiap negara mempunyai undang-undang yang jelas untuk mengawal seliak segala aspek kehidupan masyarakat. Okay, di setiap negeri, ada tentu ada mempunyai perundangan yang berbeza-beza lah. Okay, di Malaysia ada dibahagikan kepada dua kan. Yang pertama adalah Semenanjung Malaysia dengan yang kedua adalah Sabah dan Sarawak. Okay, dan setiap daripada dua bahagian tersebut sudah tentunya ada sistem perundangan ataupun undang-undangnya tersendiri. Okey. Semua sistem perundangan ataupun apa yang termaktub oleh kerajaan negeri
hendaklah kita patuhi dan kita tidak boleh pertikaikan. Kenapa keluar sebegitu? Okay, kita tidak boleh persoalkan. Okay, untuk menetapkan satu undang-undang sudah dipersetujui di bahagian parlimen. Okay, sudah dipersetujui kepada parlimen. Kita ni hanya boleh tengok sajalah. Okay, kita hanya mampu tengok orang berbahas, begitu kan? Tapi kita tidak dapat buat apa-apa untuk menentukan keputusan tersebut. Kita hanya macam yang kita hanya sekadar menurut sahaja. Begitu. Yang mana dia boleh membawa kepada perubahan yang baik, okay, kita okeykan sahajalah. Begitu kan? Okay. Macam yang disebutkan tadi, dia undang-undang yang termaktub tersebut dipatuhi oleh semua pihak dan dilaksanakan oleh institusi kehakiman yang bebas. Jadi semua kita kena wajib untuk mengikuti apa sahaja undang-undang yang termaktub oleh setiap negeri. Okey? Dan ini sudah dilaksanakan melalui atau di peringkat institusi kehakiman yang bebas. Di setiap negeri ada institusi kehakimannya sendiri kan? Okay, jadi kalau didapati ada kes-kes ataupun ada yang mempunyai kesalahan yang tidak dapat dimaafkan atau tidak boleh dimaafkan, so kita akan menyelesaikan di bahagian kehakiman negeri masing-masing. Okey, sebuah negara berdaulat juga akan menjadi negara yang berdaulat jika ada rakyat. Mestilah ada rakyatnya kan, ataupun orang yang tinggal di negara kita kan. Jadi apa fungsinya sesebuah tempat yang dibangunkan kalau tidak ada orang yang tinggal? Okey, kenapa mesti ada rakyat? Okey, kalau tidak ada rakyat macam mana? Apa akan jadi? Okey, dikatakan jika salah satu negara berdaulat iaitu mempunyai rakyat, membawa maksud negara mempunyai sekumpulan penduduk yang menetap secara tetap sebagai warga negara. Okey, bila disebutkan sebagai warga negara, maksudnya ialah kita sudah memiliki permastautin yang sah dan tetap bahawa kita sudah tinggal di negara ini dalam beberapa tempoh yang dah lama lah. Okey, kita lahir, kita membesar, mungkin kita sampai akhir hayat pun kita tetap berada di negara kita. Dan membuktikan bahawa kita adalah warga negara yang setialah. Okay? Dan untuk menjadikan seseorang rakyat itu mempunyai setia, macam yang saya sebutkan, negara ini tidak akan menjadi sebuah negara berdaulat jika tidak ada rakyat ataupun orang-orang yang tinggal di sebuah negara tersebut. Okay. Dari segi sosial, ataupun struktur sosialnya, di setiap negara datang daripada pelbagai latar belakang, daripada pelbagai bangsa, etnik dan agama yang dianutilah, semua boleh hidup di bawah satu negara yang sama tanpa ada sebarang percelahan ataupun sebarang anasir-anasir. Mereka lah yang akan menjadi sebuah modal insan serta pemangkin kepada kemajuan negara. Jadi macam yang saya sebutkanlah. Kalau negara berdaulat ini, dia mesti kena ada rakyatnya. Negara tidak boleh membangun secara sendiri kalau tidak ada orang yang akan menjadi ejen untuk teruskan membangun dari semua aspek politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, yang mana ia akan membawa kepada kemajuan yang secara berterusan. Seterusnya ialah negara itu adalah negara merdeka. Merdeka tu maksud dia apa? Ini yang biasa selalu kita dengar lah kan. Setiap tahun, pada 31 Ogos 1957, kita selalu mendengar perkataan merdeka. Tapi apakah dari sudut pandangan dia? Merdeka ni maksud dia apa sebenarnya dalam pemahaman kita? Merdeka, kenapa dia menjadi salah satu ciri-ciri negara berdaulat? Dia akan menjadi negara yang berdaulat jika negara tersebut bebas daripada pengaruh atau penjajahan kuasa asing. Tidak ada lagi campur tangan daripada pihak luar dalam tempat kita, sebab kita yang mempunyai acuan kita sendiri dalam mencorakkan
atau membentukkan negara kita ni seperti apa yang kita maukan. Faham kan apa maksud saya di sini? Okay. Alright. Okay. Selain daripada bebas daripada kuasa asing. Okay, kita selalu mindsetkan dalam minda kita kalau merdeka ini maksudnya dia berkaitan dengan pembebasan daripada kuasa-kuasa asing, penjajah asing. Ingat lagi masa peristiwa-peristiwa penjajahan Jepun, okay, macam mana begitu jahat mereka, okay, ke atas rakyat-rakyat tempatan satu masa dulu. Bentuk penjajahan British ke atas negara kita. Apa yang mereka sudah lakukan. Begitu kan? Okey. Jadi selain daripada yang itu kan, negara akan disebutkan sebagai negara berdaulat jika dia bebas membuat keputusan berkaitan dengan pentadbiran dan dasar kerajaan. Dasar dalam negeri serta hubungan luar negara. Tidak melibatkan atau tiada campur tangan daripada kuasa lain. Penjajahan juga tidak berlaku. Okay, sebab kita sudah merdeka. Kita sudah memerdekakan. Okay, bila kita mengisytiharkan ataupun bila diisytiharkan negara kita adalah merdeka, okay, kita sudah bebas dan buat apa sajalah untuk membawa kemajuan, kesinaran untuk negara tersebut. Okay, itulah yang dimaksudkan sebagai negara yang merdeka, ciri negara yang merdeka jika dia adalah negara berdaulat. Seterusnya adalah berkuasa sendiri. Kita tentukan apa yang dimaukan. Tetapi, yalah, kita mementingkanlah, okay? Mementingkan dari segi kesejahteraan dan keharmonian masyarakat kita. Sebab kita dalam satu negara, kita terdiri daripada masyarakat yang pelbagai lapis dari segi dari segi keagamaan, budaya, okey. Apa-apalah yang berbeza, apa yang membezakan antara kita, kau dengan dia, begitu kan? Macam contoh dia begitu. Okey, itulah unik dia. Bila ada negara yang mempunyai pelbagai masyarakat yang pelbagai yang boleh memahami antara satu dengan yang lain. Bila ada persepahaman begitu secara positif, kita bekerjasama untuk sama-sama membangunkan tempat yang kita sudah tinggal selama beberapa tahun, abad lamanya, kan? Itu dipanggil sebagai perpaduan, kesepaduan yang kuat, yang erat antara satu dengan yang lain. Persoalannya adalah, apakah negara kita sudah memiliki satu kesepaduan ataupun perpaduan yang sudah cukup, yang kita sudah boleh lihat, atau yang kita lihat kini ialah kita memiliki perpaduan yang cukup kuat. Mungkin sekarang memanglah. Sekarang memang. Kalau kita memiliki kesepaduan yang kuat, kita tidak akan ada isu-isu yang boleh mencetuskan keharmonian antara satu dengan yang lain. Jadi berkuasa sendiri. Dikatakan jika negara berdaulat ialah memiliki ciri berkuasa sendiri, negara tersebut dia akan mampu mentadbir urus dan menentukan hala tuju pembangunan mengikut acuan sendiri. Kita yang menentukan apa yang kita nak tanpa melibatkan kuasa-kuasa lain. Kerana kalau kita melibatkan kuasa lain ataupun kita masih lagi still hope, mengharapkan yang ada orang lain yang membantu ataupun ada kuasa lain daripada negara lain yang akan membantu. Macam yang setakat basic saja kan kita boleh buat sendiri, kita tak payah pun sebenarnya nak minta pertolongan orang kan. Tidak heran kalau akan berlakunya penjajahan sekali lagi. Penjajahan tu bukan bermaksud kita akan kembali pada masa dulu. Kerana penjajahan juga akan berlaku dalam konteks pada masa kini di mana kita punya pemikiran ini ataupun kita punya kelakuan, segala apa yang kita nak, semuanya ditentukan oleh negara luar. Ini kita punya, tempat ini kita punya. Kenapa kita harus membiarkan atau kita kena memberi kebebasan kepada negara lain yang tidak berkaitan dengan negara kita untuk mentadbir mengikut cara mereka sendiri, bukan cara kita.
Ya, memang setiap negara ini bila kemajuannya sentiasa ke hadapan. Itu kerana dari segi sistem pentadbiran kerajaan sendiri. Tetapi tidak bolehkah kalau kita kita memiliki lain daripada yang lain macam tu. Okey, mungkin kita nampak ada yang macam pelik-pelik kan begitu kan. Kenapa? Tapi kita tidak boleh mempertikaikan kerana setiap apa yang ditetapkan, okey, kita masih lagi dalam konteks ini, kenapa pemimpin ataupun ialah Perdana Menteri menetapkan peraturan yang kita rasa macam tak logik, mungkin ada sebab dia di situ. Kita tidak boleh pertikaikan sebab kita bukan tinggal di negara mereka kan. Jadi macam itulah kan. Mungkin adalah itu, ada pro dan kontranya tersendiri. Alright? Okay, berwibawa. Okay, bila disebutkan sebagai berwibawa, maksudnya kita mendapatkan satu penghormatan ataupun pengiktirafan yang tertinggi daripada pihak-pihak lain. Okay? Macam contoh kan, negara kita negara yang berwibawa. Okay? Memperoleh pengiktirafan daripada negara luar dan komuniti antarabangsa atas aspek-aspek yang sudah kita usahakan ataupun sudah bangunkan. Okey, ini akan membawa kepada reputasi, okey, jaminan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Right? Okey, sebuah negara tersebut dihormati oleh negara lain dalam hubungan antara bangsa. Okey, seterusnya adalah beridentiti. Okey, memiliki identiti melalui pelbagai aspek. Okey, macam kita kan, negara Malaysia, kita ada lambang negara kita. Kita ada bendera Malaysia, kita ada lagu kebangsaan. Okey, lagu kebangsaan tu dia merujuk kepada lagu Negaraku. Okey, lagu Negaraku yang wajib kita nyanyikan bersama-sama sebagai tanda penghormatan kepada negara kita. Okey, dan slogan. Jadi ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita ataupun negara kita memiliki identiti. Ada lambang negara, jata negara kan. Ada bendera, ada lagu kebangsaan, ada slogan. Okey, macam kita pun, kita seorang yang beridentiti jika kita ada ciri-ciri yang berikut sebagai contoh. Okey, Elvina akan menjadi seorang yang beridentiti jika dia seorang baik hati, okey, sentiasa merendah diri, menjaga pertuturan, okey. Apa-apalah benda yang difikirkan positif di hadapan ataupun di mata orang. Okey, dia akan menjadi terus seorang yang beridentiti baik. Kalau sebaliknya memang juga beridentiti tapi beridentiti yang dengan cara yang tidak baik lah. Begitu contoh dia. So sama juga kalau untuk sesebuah negara kita. So negara kita ataupun dan negara-negara lain memiliki identiti yang masing-masing. Itu yang membezakan antara pelbagai negara di serata dunia. Okay. So ini dia punya huraian dia lah yang sudah kita sebutkan tadi lah. Okay. Bersempadan, mempunyai sempadan geografi yang diiktiraf. Okay. Kita ada jabatan yang memastikan ataupun mengesahkan lah, okay, persempadanan di atas muka bumi ini. Di peta Malaysia, okay, memang sah dan memiliki dan dia punya sempadan itu adalah dimiliki oleh negara siapa. So tidak ada sebarang perebutan lah. Right? Okay, mempunyai sistem pemerintahan, kerajaan yang mentadbir dan melaksanakan dasar. Okay, seterusnya mempunyai sistem perundangan, undang-undang digubal dan dikuat kuasa. Mempunyai rakyat. Okay, penduduk tetap yang tinggal di dalam negara, dia tidak akan pindah-pindah ke negara-negara lain lah. Okay, macam Alvina mempelajari hari ini kewarganegaraan. Okay, kewarganegaraan, okay, dia sebenarnya kita boleh isytihar tidak lagi mau menjadi warganegaraan dan kita boleh untuk terus menjadi warga negara. Okay, walau macam mana pun juga, boleh ditamatkan tahap kewarganegaraan jika melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan. Yang itu kita akan belajar untuk kelas-kelas yang seterusnya. Okay? Okay. Ciri seterusnya ialah negara merdeka
yang tidak dijajah oleh kuasa asing berkuasa sendiri, iaitu menentukan hal ehwal dalaman dan luaran secara bebas. Okay, berwibawa, dihormati oleh negara lain di peringkat antarabangsa, berideologi, mempunyai falsafah atau pegangan tertentu sebagai asas negara. Okay, ideologi ni ialah negara yang mempunyai dasar ataupun sudah ada ketetapan lah dengan bahasa mudanya. Sebagai panduan untuk sistem sosial, ekonomi dan politik negara. Merujuk kepada kepercayaan yang menggerakkan hala tuju politik dan sosial. Kita percaya bahawa kalau kita buat begini, kita akan jadi seperti ini. Kalau kita buat itu, maka akan menjadi seperti itu. Itu dia punya, dia macam ayat-ayat ideologi dia lah. Dia punya pemahaman dia, dia punya pahaman dia. Kalau dia buat begini, dia percaya akan jadinya sesuatu yang menjadi baik ataupun sebaliknya. Kan? Okay? Dan akhir sekali adalah beridentiti yang mempunyai lambang seperti bendera, lagu kebangsaan dan jatah negara. Kalau di Malaysia kita ada apa? Kita ada bendera Jalur Gemilang, lagu kebangsaan, kita ada lagu negaraku dan jatah negara, kita ada juga jatah negara. Okay? So tidak ada soalan tak? Kalau tidak ada soalan, just kita pergi kepada yang seterusnya sebab saya tahu ini sudah pun dipelajarikan semasa di peringkat SPM lagi lah. Okay, so kita anggap saja sebagai satu ulang kaji semula dan sepatutnya bila kita sudah belajar topik yang sama kan, kita tidak ada macam istilah kita macam lupa-lupa begitu kan. Begitulah. Okay, next kita pergi kepada topik kecil yang kedua iaitu perlembagaan persekutuan. Okay, perlembagaan persekutuan. Okay, untuk yang topik ini kan, negara berdaulat. Okay, dia kalau dia macam ada lebih detail lagi lah. You can refer your books, okay, if you have. Okay, boleh rujuk buku lah. Okay. Sebab kalau dalam buku yang apa kan, kalau dalam buku saya, okay, kita ada menerangkan tentang sistem kerajaan Malaysia, bentuk pemerintahan dan doktrin. Doktrin pengasingan kuasa serta kemerdekaan tanah Melayu. But untuk saya saya akan refer choose topik mana yang saya ingin bawakan sebab ya memang kita nak fokus untuk peperiksaan kan. Begitu. So kita just kita spot topik yang biasanya akan ditanyakan dalam soalan. But you need to trust your teacher, okay? Sebab dia lebih tahu. Begitu. Sebab kita kan masih lagi korang kan guna silibus baru kan. Jadi untuk buat pattern soalan tu memang orang yang mahir je lah yang boleh buat begitulah kan. Dan untuk kalau macam saya bukan nak buat okay ini memang confirm keluar, bukan. Kita akan more kepada apa yang selalu ditanyakan lah. Untuk short kita punya hour time lah dalam mengulang kaji pelajaran begitu kan. Okay. Alright. So kita pergi kepada topik yang kedua iaitu perlembagaan persekutuan. Okay, ini bahagian yang penting lah sebab segala penggubalan undang-undang dan negara pula undang-undang dan peraturan dia akan mengikut kepada perlembagaan persekutuan yang sudah termaktub, sudah ada. Okay. Berapa bahagian dalam kandungan perlembagaan? So ada banyaklah kan, ada beberapa. Salah satunya ialah agama Islam, kebebasan asasi, kewarganegaraan, pilihan raya, badan kehakiman, bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak serta persekutuan negeri dan hubungannya. Okay. Jadi untuk objektif kita pada topik yang kedua ini, kita akan menjelaskan latar belakang dan matlamat perlembagaan persekutuan. Kedua adalah menjelaskan kepentingan perlembagaan persekutuan dan mengaplikasikan peruntukan perlembagaan persekutuan dalam pelbagai situasi. So untuk yang ketiga-tiga ni dia akan keluar dalam soalan.
salah satunya dia akan keluarkan soalan kebat. So you need to know lah, okay, kandungan Perlembagaan Persekutuan. So kena pastikan kuasai sebaik yang mungkin. Sebab dia akan tanya, okay, berdasarkan daripada hasil pembelajaran ataupun for our objektif pada hari ini, ya. Okay. Okay, latar belakang dan matlamat. Okay, simple. Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Okay, dia dibentuk semasa negara kita mencapai kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957. Dan sejak daripada itu, okay, penggubalan Perlembagaan Persekutuan yang dibina pada tahun berkenaan, tahun 1957 lah maksudnya itu. Okay, dia menjadi satu panduan kepada pentadbiran negara daripada tahun tersebut sehinggalah sekarang. Okay. Matlamatnya adalah untuk menjamin kestabilan hak rakyat dan struktur kerajaan. Okay, ini kita sudah kita tahulah secara ringkas. Okay, kepentingan perlembagaan. Okay, kalau kita cerita pasal kepentingan perlembagaan ni, kalau kita detailkan lagi, dia memang akan banyak masa juga lah yang perlu kita tahu lah kan. Okay. Okay, macam yang you tengok, okay, ada beberapa points. Yang pertama adalah menentukan bentuk pemerintahan. Kedua, menjamin hak asasi rakyat. Ketiga, menyelaraskan kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri serta menjadi rujukan dalam sistem perundangan negara. Okay, so keempat-empat tu ada dia punya kepentingan masing-masing. Okay, next. Okay, kandungan utama perlembagaan. Okay, dia dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah bahagian perkara dan jadual. Okay, bahagian dia tu maksudnya dia menunjukkan bilangan berapa lah. Okay, menunjukkan bilangan berapa. Perkara tu dia merujuk kepada apa dari segi nombor, dia mengandungi nombor atau kod yang menunjukkan perkara tersebut yang ingin dibawakan. Dan jadual tu maksud dia ialah segala perincian ataupun kandungan yang diterangkan dalam bahagian perkara dia akan dinomborkan ataupun disokong melalui bentuk jadual. Okay. Itu pertama, kandungan utama perlembagaan yang pertama. Yang kedua adalah cara pindaan. Cara pindaan sama ada melalui majoriti mudah atau majoriti 2/3 di parlimen, kena bergantung pada jenis pindaan. Okay, sebenarnya dia ada 4 method. Okay, ada 4 method pindaan kandungan utama perlembagaan. Okay, perkara-perkara penting yang ada dalam perlembagaan persekutuan, so sangat banyak lah. Okay, tapi inilah yang selalu ditanyakan dalam soalan. Okay, yang pertama, agama Islam. Okay, agama Islam, macam kita tahu, okay, dia diiktiraf sebagai agama rasmi persekutuan. Tapi, agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai selaras dengan prinsip kebebasan beragama. Dan memenuhi juga prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan tidak boleh dipersoalkan atau dicabar oleh mana-mana pihak. Okay. So, tak boleh. Alright. Okay, seterusnya adalah kebebasan Islam. Tapi saya rasa di sini dia bukan kebebasan Islam. I think it's wrong sudahlah dia punya maklumat di sini. So, sekejap saya betulkan. It's not kebebasan Islam. Nanti boleh salah faham kalau begini dia akan jadi salah faham. Jadi kebebasan asasi. Bukan kebebasan Islam so dia wrong kebebasan asasi. Kebebasan asasi ni dia banyak lagi perkara sebenarnya yang dibahagikan. Kalau kita sebutkan satu persatu dia makin lagi kita macam banyaknya macam tu kan. Tapi kalau you already study semasa di peringkat SPM, okay, saya tidak tahu kalau perlembagaan persekutuan ni dia masuk dalam tingkatan berapa, tapi yang saya tahu memang dalam sejarah lah. Okay. Kebebasan asasi itu dia membawa maksud adalah secara lebih ringkas, maksud dia adalah apa bentuk kebebasan yang harus kita
Orang kata tu, apa nak kita nak istilahkan ni? Dia patut kita adalah begitu. Okey? Kebebasan. Kita bebas dari segala benda. Okey? Dari segi apa dia? Okey, kalau dalam bahagian 2, okey, ini saya kalau dalam semester 1 kan kita mesti kena wajib ada dokumen Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu dijadikan sebagai rujukan utama. Sepatutnya lah. Okey, sebab yalah semester 1 kan mesti kita kena ada dokumen yang kita boleh kena tengok lah sendiri supaya kita tidak rasa macam ini buat-buat je. Padahal yang Perlembagaan Persekutuan ni sudah termaktub sejak sekian lama. Okey. So, berbalik semula kepada kebebasan asasi. Okey. Dia ada banyak sebenarnya. Kalau dalam Perlembagaan Persekutuan, dia di bahagian 2, perkara 5 hingga 13. Okey. So, saya sebutkan salah satunya lah. Okey. Perkara nombor 5, kebebasan diri. Okey. Ini kita belajar dalam sistem kehakiman untuk next class, okey. Kebebasan diri. Pertama, hak terhadap nyawa. Okey. Tidak orang pun ataupun tidak seorang boleh diambil nyawanya melainkan mengikut undang-undang yang sah. Maksudnya kita tidak boleh seseorang itu tidak kalau kes sikit je dia terus hukum gantung sampai mati. Tak macam tu. Kena tengoklah dia punya apa yang dia buatkan, takkan sikit-sikit terus gantung, sikit-sikit terus gantung. So, dia macam kejam lah dekat situ kan. And unfair lah, of course. Okay. Hukuman melibatkan nyawa hanya boleh dijalankan setelah proses undang-undang dipatuhi sepenuhnya. So, macam yang saya cakap, jangan hanya satu kesalahan kita terus memberikan kesalahan yang tindakan yang besar, hukuman yang besar, apalagi kalau melibatkan nyawa. Okay. Kedua, prinsip tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Maksudnya kan, kita tidak boleh ditahan terlalu lama. Okay? Kita harus membebaskan daripada 24 jam ataupun 12 jam. Kalau tidak ada apa-apa, kalau macam tidak apa-apa yang disoal sesat atau apa-apa, kita boleh minta dibebaskan. Okay, kerana ada diterangkan di sini larangan penahanan melebihi 24 jam tanpa kebenaran magistrate. Kita boleh minta kebebasan untuk bebas daripada tahanan polis jika cukup 12 jam. Gitu. Kita ada mempunyai hak untuk berdiam diri. Tidak payah untuk jawab soalan. Kita boleh minta peguam yang wakilkan. Hak untuk berunding dengan peguam. Dan hak untuk memohon habeas corpus. So, istilah sini. Habeas corpus. Siapa tahu apa maksud habeas corpus di sini? Istilah dia. What is mean habeas corpus? Okay, tidak apa. Alright. Okay. Okay. Habeas corpus maksud dia ialah satu perintah mahkamah yang melindungi individu daripada penahanan yang tidak sah atau tanpa alasan yang tidak sahih. Alasan yang tidak sahih. Okey. Maksudnya di sini kan, okey. Kita ni ada macam tiket. Kita ada satu orang kata tu pelindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah. Okey. Yang kita ni, orang ni tidak boleh tahan sesuka hati. Melainkan jika dia mempunyai satu pembuktian melalui kesalahan yang dibuktikan bahawa dia bersalah. Maka habeas corpus itu dia terbatal dengan sendiri. Kalau didapati, dialah yang punya angkara lah. Begitu. Alright? Itu maksud dia ialah habeas corpus. Perintah mahkamah yang melindungi individu daripada penahanan yang tidak sah atau tanpa alasan yang sahih. Okay, itu perkara nombor 5, kebebasan diri. Perkara nombor 6, pengabdian dan kerja paksa. Okey, tidak boleh ditahan atau dipaksa untuk menjadi hamba atau abdi. Ataupun bahasa yang kita simpelkan sebagai kuli. Kita tidak boleh jadi orang kuli
sesuka hati. Tidak boleh. Larangan terhadap kerja paksa. Apa yang melibatkan pemaksaan adalah dilarang. Okey? Tapi ada had dia jugalah. Kerana melalui parlimen, okey, undang-undang boleh memerintahkan seseorang menjalankan perkhidmatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Contohnya adalah tentera darat, tentera laut, okey. Doktor pun berkepentingan juga sebab kalau tak ada doktor, nyawa terkorban. Begitu kan? Okey. Jadi itu bukan pemaksaan, itu adalah berkaitan dengan kerelaan hati, demo kepada kerelaan hati. You pilih kerja seperti ini, maksudnya you sudah mengarahkan hati untuk bersungguh-sungguh. Tidak ada yang memaksa untuk you masuk dalam kerja ni. Contohlah kan doktor kan. Okay, kalau if you really want to be a doctor dan you sudah betul-betul memahami kerja doktor ini sebagai apa, you tidak boleh salahkan orang yang memilih you untuk menjadi seorang doktor sebab itu datang daripada kehendak you sendiri. Tidak ada yang paksa. Sebarang pekerjaan tidak boleh dijadikan sebagai kerja paksa, melainkan macam yang saya sebutkan, memerintahkan seorang menjalankan perkhidmatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Especially yang di bawah kerajaan. Macam saya kan, cikgu. Tak ada siapa yang minta untuk saya menjadi seorang cikgu kerana saya yang ingin menjadi seorang cikgu. Tidak ada yang memaksa. So, saya bekerjalah dengan sepenuh hati. Begitu. Bila bekerja dengan sepenuh hati, kerja dengan penuh keadaan ikhlas, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi semakin mudah dan ditambahkan lagi rezeki yang berlimpah-limpah. Begitu. Right? Okay, dalam perkara nombor 6 juga disebutkan sebagai pengecualian untuk hukuman yang disabitkan oleh mahkamah. Okay. So ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi perkara. Contohnya, misalnya perkara nombor 7. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Kesamarataan di perkara nombor 8. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak nombor 9. Perkara nombor 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Okay. Kebebasan agama, perkara 11. Perkara 12, hak-hak berkenaan dengan pendidikan. Dan perkara 13, hak terhadap harta. Okay. Sekarang ni kita masuk pula kepada perkara nombor 3 iaitu kewarganegaraan. Okay, macam yang sebahagian itu kan dia sudah dipelajari oleh Alvina. I don't know yang lain sudah belajar sampai mana. Okay, kewarganegaraan. Okay, bila disebut sebagai kewarganegaraan, maksudnya kita sudah pun mendapat satu pengiktirafan bahawa kita sah menjadi orang yang tinggal di negara ini. Okay. Okay. Untuk di bahagian kewarganegaraan di sini, dia keluar dalam bahagian 3, perkara 14 hingga 31. So, ada banyaklah kan diterangkan di sini, tapi kita cuba untuk seringkas yang mungkin. Okay. Menggariskan peruntukan syarikat dan prosedur berkenaan pemberian, pelucutan serta hilang kewarganegaraan Malaysia. So, ada 3 perkara. Kalau dia terlibat salah satunya, maka dia akan mengikut daripada apa yang sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Contohnya ialah pemberian kewarganegaraan, pelucutan kewarganegaraan, serta hilangnya ataupun hilang kewarganegaraan Malaysia. Alright? Okay. Umum dia di sini, okay, ada membincangkan aspek-aspek dia lah. Yang pertama adalah perkara nombor 14 iaitu menyentuh tentang penganugerahan kewarganegaraan, okay, melalui kuat kuasa undang-undang bagi individu yang lahir di Malaysia atau memenuhi syarat tertentu dan melalui pendaftaran naturalisasi. Okay, naturalisasi bermaksud untuk mereka yang layak berdasarkan tempoh tinggal dan integrasi. Pendaftaran naturalisasi ni ada ni maksud yang lebih full lah sebenarnya ya. Okay. Itu perkara 14. Penganugerahan kewarganegaraan. Perkara nombor 24 hingga 28 menyentuh tentang pelucutan kewarganegaraan. Okay. Bila seseorang kehilangan kewarganegaraan, okay,
dia tidak akan lagi menjadi warga negara itulah. Okey. Dia akan hilang sekiranya ataupun jika dia terlibat dalam perbuatan seperti kesetiaan kepada negara asing. Itu kena hati-hati dalam bertingkah laku. Sebab kadang-kadang secara tidak sedar kita sudah macam mengagungkan negara asing daripada negara kita sendiri. Jadi kesetiaan kepada negara asing itu akan didapati bersalah dan boleh menyebabkan kepada pelucutan kewarganegaraan. Okey? Memperoleh kewarganegaraan lain, maksud dia tidak menjadi lagi warga negara negara itu. Dia pergi kepada negara ini, dia sudah jadi warga negara ini, tapi dia tak nak lagi jadi warga negara itu, maka perlu lucutkanlah kewarganegaraannya tersebut kerana dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang membuatkan dia lebih ke arah kepada bersetialah pada negara lain tersebutlah. Okey. Seterusnya adalah hak-hak berkaitan kewarganegaraan. Okey. Hak untuk warga negara adalah berdasarkan undang-undang yang melindungi keistimewaan dan tanggungjawab tertentu termasuk perbezaan untuk Sabah dan Sarawak. Right? Akhir sekali adalah prosedur rayuan dan kuasa menteri di perkara 29 hingga 31. Memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk menentukan status kewarganegaraan serta menyelesaikan rayuan yang berkaitan. Jadi, setiap dia punya perkara-perkara tersebut, dia ada lebih lagi detail. Okey? Ada lebih detail. Okey, lucut kewarganegaraan. Okey. Sebagai info tambahan di sini, lucut kewarganegaraan ataupun kita tidak lagi satu perbuatan, itu bermaksud satu perbuatan yang kita tidak lagi menjadi warga negara yang sah di negara ini, tapi kita sudah pergi ke negara lain. Okey. Kerajaan boleh melucutkan kewarganegaraan seseorang perempuan. Okey, ini fokus pada wanita lah ataupun perempuan. Jika dia adalah warga negara asing dan telah memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Jika perkahwinannya dibubarkan dalam tempoh 2 tahun selepas menerima kewarganegaraan tersebut, maka dia boleh dilucutkan kewarganegaraannya.